kemalangan kecil terjadi dekat kawan saya. Memang saya tak pergi punchcard lagi. Saya memang menghala ke depa sebab memang dekat dah dengan depa. Kesiannya kereta Uno. Apa tengok lah weh, apa zoom sikit. Kau tengok kereta Uno weh. Set mirror dia patah sebelah tu. Memang keadaan je banyak jaga faedah bagus guys. Dia suka bagi faedah makan terutama. Makanannya sedap-sedap. So saya rasa memang sesuai dia jadi mak faedah. Aduh. Hai korang, Farida here, pergi ke Polish Kedah sama Farida. So korang hari ni konten apa? Apakah hari ni? Sebab tadi Farida baru je siap-siap beli barang. Semua bukan main lama sangat. Farida pergi beli barang dengan Kak Ashish Shadila. So disebabkan dia lah stylist saya. So korang esok hari saya akan bangun awal pagi dan saya akan make up yang paling cantik. Dan saya akan pakai baju yang saya tak pernah pakai, dress up macam ni. So korang kena stay tune dan tengoklah macam mana Kak Dila tu menggayakan Farida. Sebab dia yang pilih baju-baju dan dia yang pilih lah. So Farida just gitu je. So korang, saya pun tak sabar esok nak pesan cantik-cantik sebab kita orang akan ada event YouTube. So korang tunggu esok. Let's go. The next day. Okay korang, so sekarang Farida dah siap dah, nak siap dah. Mesti korang pelik kan dengan muka tak make up. Tapi sekarang Farida tengah on the way nak ke make up dulu. Lepas tu barulah Farida akan tunjuk kat korang event YouTube yang Farida nak pergi hari ni. Okay, so Farida beli dulu makanan untuk Kak Dila. Okay, let's go. So finally Farida dah sampai dekat Kak Dila. Tada! So kita nak make up dulu. Korang tengoklah macam biasa lah Farida kalau macam ni. Before and after make up by Ashish Shadila. Let's go. Okay korang, sebenarnya sekarang Farida nak tunjuk kat korang hasil selepas make up apa semua kan. Rupa-rupanya tak sempat weh. Ada kemalangan kecil terjadi dekat kawan saya. Memang saya tak pergi punchcard lagi. Saya memang menghala ke depa sebab memang dekat dah dengan depa. So Farida memang risau sangat-sangat ni dengan Farida punya kakak lah, seorang kakak. Korang doakan dia orang sebab saya pun memang tak nak kata lah. Tak tahu lah. So korang tunggu je lah. Okay, bye. Kesiannya kereta Uno. Apa tengok lah weh, apa zoom sikit. Kau tengok kereta Uno weh. Set mirror dia patah sebelah tu. Macam mana? Nasib baik lah api yang bawa. So korang sekarang dekat balai polis cyber. And saya tak dapat nak tolong Una dengan Hafiz sebab Farida dah masuk dah balai dengan mereka semua. Tapi Farida tak record lah kan. Tapi Farida tak dapat nak tolong teman Una sampai habis lah. Sebab sekarang dia orang datang balai polis cyber tapi tak boleh nak settlekan juga sebab dia kena ke klinik dulu. Dia orang kena ke klinik dulu. Lepas ke klinik barulah boleh ke report. Masalahnya report, dia orang tak boleh report dekat sini. Dia orang kena report dekat Sepang. So agak lama sebab hari ni ada event yang paling besar sekali. Memang dugaan lah, ya Allah. Kesian lah Una dengan Hafiz. Hafiz lah 3 tahun duduk LAI nak pergi apa, tak ada rezeki lah kan. Hari ni kan kira event yang besar, event YouTube. Kita orang tak penuh pun ada event YouTube, tapi hari ni event yang besar. So Farida pun terpaksa lah untuk tinggalkan Una. Dia ada anxiety, dia macam anxiety sikit tadi. Farida terpaksa tinggal Una dan Farida nak kena pergi event YouTube. Dan bukan Farida naik dengan Fael dan juga Gon. Tapi sebab Farida tak sempat nak pergi office balik sebab dia orang pun dah nak geruk. Farida call Fael tadi. Yang Farida pun on the way dah ke event YouTube tu terus. So saya betul-betul minta maaf untuk kakakku dan juga abangku. Kakakku Una, abangku Hafiz, saya minta maaf tak dapat teman, tak dapat nak ada dengan apa. And Farida teruskan perjalanan dulu. Okay, let's go. Hai Fael. Hai. So sekarang Farida dah bersama dengan Fael, Una dengan Hafiz on the way. Tadi Farida nak pesan mak mereka tapi Farida tak record lah sebab Farida terlalu takut apa yang jadi kat mereka tu. So sekarang kita orang dah sampai dekat tempat event YouTube. Korang kena get ready. Saya Arif Irfan, I'm a Malaysian YouTuber and mostly sekarang dikenali sebagai AIT on YouTube or Okay, sekarang dah habis dah event. Farida bersama dengan Fael. Ya, Farida dengan Fael memang daripada tadi asyik bersama je sebab
Kami mungkin kita nak balik sekali. Ya. Sebabkan chemistry Kak Ada dengan Faiz ni sangatlah kuat. Ya. Cakap duo FF. Ya, pasal dua beradik. Orang cakap macam saya ni Mok sebagai Faiz lah yang jaga kat sini. Tapi memang betul guys, apa yang kau cakap tu betul. Memang Kak Ada je banyak jaga Faiz, dia bagus guys. Dia suka bagi Faiz makan terutama. Makanannya sedap-sedap. So, saya rasa memang sesuai dia jadi mak Faiz. Aduh. Tu ada siapa tu? Hari ni kita nak makan juga kan? Woi, lama tak masuk konten dah. Aduh, Amazan kita punya YouTuber. Kemana menghilang? Jaga begini, kita orang Oh, alhamdulillah. Baik. kita orang bodyguard. Oh, okey. Gas, yang ni apa? Yang ni Ghost. ghost. Lama kita ni ghost berada. Gis. Ya, gas. Aduh. Okey, so sekarang. Okey, bare. Bye. Oh, lupa kita mau ambil gambar. Okey, let's go. So sekarang kita nak balik. Kita nak balik. Okey, kita ada Adam Nazri, kita ada Rina. Rina cantiknya, bak-bak Vietnam. Lupa dengan Rina. Kau semua nak mana? Semua dia mau. Adam semua dia mau. Ya. Share link. Tak rekod. Dah, apa Pak jumpa dengan sekali. dia berlakon. Okay, korang, so sekarang Faekah dia ajak Faik pergi cari macam-macam jenis barang. Mana nampak? Ini balik. Ni, apa nampak? Ni Faik, tengok Faik pegang barang apa. Dia pun banyak, ya Allah. Guys, Kak Ada. Faik yang ajak pergi cari. Kau dah juga kita picok Kak dah. So korang yang pada pun dengan Faik nak makan apa semua dulu dengan Gon mungkin. So kita akan turun bawah. Let's go. Okay korang, sekarang pada dengan Gon pada dengan Faik tengah tunggu Gon. Memang lambat betul. Kita orang dah hampir kena halau dengan bukan security apa? Abang Bots. Abang Bots tu. Oh bukan. Okay, so kita orang hampir dah nak kena halau tapi tak apa sebab Faik macam mana event hari ni, YouTube hari ni. Faik rasa Faik kan macam baru je masuk YouTube kan. Tiba-tiba dapat dah datang event macam ni. Faik rasa Faik paling kecil. Kecil tu memang. Maksudnya Faik yang paling Faik kedua kecil. Paling kecil aslah. Entahlah, Faik lagi kecil. Lagi kecil tu ya. Lepas tu kan Faik nak sangka Faik boleh pergi event begitu. Sedangkan dulu macam Yalah macam kita dah sangka. Yelah, kita sangka lah, betul. Kita sebangku dengan begitu je. Wah, betul. Boleh duduk apa belakang Alifah dengan Piala Strand kan. Bestnya. Oh my god. Lepas tu sekarang kita dalam tu semua memang best sangat-sangat. Memang vibe dia memang best. Dia cerita kita pasal-pasal niaga, pasal-pasal macam mana nak buat duit kan. Tapi yang paling tak bestnya perut dia bunyi kat dari pagi nak makan Kak Dah. Padahal kan dah terlewat sebab tadi ada masalah apa tolong Una kan. Tiba-tiba masih Faik ada bawa makanan tak. Faik cakap Faik pun tak bawa, lapar. Tiba sampai sekarang kita orang lapar. And dia punya partner ex-partner dia ajak pergi makan apa? SC. Oh, secret recipe betul-betul. SR. Tapi depan tu saya so kita orang rasa macam secret recipe boleh mengenyangkan tak? Rasa-rasanya Ini macam dapat live dah. Rasa-rasanya tidak kenyang. Tak kenyang. Nah tu Tolong pergi makan. Oh dia sisian tak bukti macam bukan bukti. Bukan. Tolong buka pintu kat dia. Buka pintu kat dia. Boleh tak? Tak ni. Ambil dia tak. Tak barang. Yeah. Banyak kamu ketik. Boleh tilam angin weh. Apa tak? Mulut kipas. Mulut kipas. Kipas tu cantik gila Pak kan. Nampak macam estetik gila. Betul. Kipas comel. Kalau mulut kita aku nak tilang tu dia tak bagi. Oh ya Kak. Okey nanti aku fikir dulu. Okey. Sekarang kita pakai seatbelt dan kita nak pergi makan mana? Makan mana boleh? Kak Gon lapar Kak Gon? Lapar. Okey, Gon nak makan apa? Gon tak apa je macam Bukan apa, kita macam craving makanan-makanan yang betul. nasi-nasi sebab kita macam sehari dah tak jumpa nasi. Gon breakfast tak pagi tadi Gon? Gon breakfast oat dah. Patutlah Gon kenyang, patutlah Gon bertenaga. Patutlah boleh jadi apa kamera Bella Strand. Patut boleh jadi boleh pi kutip pula apa barang anu kan. Kalau Ifan nak ambil gambar habis bateri. Wah, patutlah gambar aku tak ada. Rupanya ada Ifan yang gambar. Habis bateri pula dah. Punya banyak nampak tak? Aduh. So korang sekarang kita nak pergi makan dulu. Let's go.
Hai korang, so Farida pun dah bawa Faik shopping sebab esok Faik nak kena pergi Abang Alif punya program 3 hari 2 malam dan kita orang hari ni sangat rushing. Faik pun tak sempat nak beli barang, so Farida pun dah bawa Faik dengan gon sekali dan kita orang dah makan dah singgang ulam hudu. Sangat sedap, geng. Ikan bekok lah, gon aja. So Faik pun dah makan petai, bukan main banyak, aku tak tahulah. So korang Macam seseorang dari suka petai tu. oh lah, Macam adik. macam ex-gon. Sekarang kita nak balik dah. Nak hantar gon. Let's go. Okay korang, sekarang Farida settle hantar gon. Bye gon. Welcome. Nampak barang memang bersungguh kami kutip hari ni. Kutip mana free kan? Ya. So kita dah nak balik. So korang tu je lah konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next content. Terima maaf YouTuber pergi event YouTuber tapi buat konten yang macam bukan YouTuber. Aku pun malu. So korang thank you so much yang mana tengok. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.